Ijal dan adik telah nampak Adli memegang botol minyak petrol dipercayai untuk membakar pusat tahfiz tersebut. Adik telah memanjat memasuki pejabat PPIM kerana mahu tidur. Lebih kurang 10 minit berlalu, Adli bersama Syahrul dan Jupem telah memasuki pusat tahfiz melalui pintu belakang untuk membakar pusat tahfiz tersebut. Manakala Aiman dan Debab menunggu di luar pagar sebelah belakang pusat tahfiz. Selepas itu, Syahrul dan Jupem mendapati pintu masuk bilik asrama berkunci dan tidak dapat dibuka. Lalu Adli bersama Syahrul dan Jupem keluar semula dan telah turun ke tingkat 1 dan mengambil sebuah tilam untuk letakkan ke pintu masuk asrama di tingkat 2. Selepas itu, Adli, Syahrul dan Jupem telah pergi ke kios bersebelahan dengan pejabat PPIM dan telah memecah masuk kios berkenaan dan mencuri 2 biji tong gas. Satunya berwarna merah dan lagi satu berwarna hijau.